Amanah itu beban, tanggungjawab itu beban, jawatan itu beban. Kamu Perdana Menteri Malaysia, 30 juta di bawah kamu akan disoal oleh Allah Jalla Jalaluh. Ni saya umum ni tanggungjawab saya untuk sebut di hadapan pemimpin. Siapapun kamu, bermula daripada Perdana Menteri, kamu Sultan, kamu Menteri Besar, berapa orang rakyat di bawah kamu, tiap-tiap orang itu akan disoal oleh Allah Jalla Jalaluh. Selesai tanggungjawab saya. Saya dah beritahu. Sebab itu para sahabat, walaupun mewah ketika itu, harta Madinah sangat banyak, 1000 kali ganda lebih banyak daripada perbendaharaan Malaysia. Sangat banyak. Tetapi mereka bersumpah-sumpah untuk tak mau jawatan ini, kerana mereka tahu innahu la nadamah. Seperti mana Nabi sebut kepada seorang sahabat, Nabi kata, ya Aba Dhar, wahai Abu Dhar, jawatan itu tanggungjawab dan ia adalah penyesalan di hari kiamat. Ia bukan benda yang dibangga-banggakan.